menari kot live macam duk tengok tu lah. Bila zaman tu aku duk menari lah. Viral lah. Lepas tu aku ada macam pair. Kan hantar lah. Mana-mana media sosial nak senang naik cepat. Senang lah. Iaitu hang orang kata apa? Pairing dengan perempuan kan? Ship kan? Lelaki perempuan kan? Ship lelaki perempuan. Betul. Mesti cepat naik. Masa tu aku sebab orang suka tengok sweet benda-benda macam tu. Betul, aku ada ship dengan seorang nama Allah ni. Aku ship dah. Cepat masa tu syok lah. Macam live orang kadek lah. Live view 30,000, 40,000. Hang tak payah duk buat konten. Maksudnya hang sembang saja. Give my. Zaman tu syok lah. Rasa dah lah zaman tu kan. Tapi sekarang kalau Tuhan tu bagi naik balik, contoh boleh dapat view 30,000, 40,000. Tapi hang ship dengan orang tu, hang dengan orang tu tak? Tak. Sebab konten je lah. Kami terlibat dengan muzik masa tu. Muzik MB. Macam tu lah. Lepas tu main vlog. Macam-macam orang. Main adik Aida. Main siapa Giran. Dah kan main syok lah. Tu dah habis MV tu habis lah? Tak live sama-sama dah? Tu habis dah tak live sama-sama dah. Bosan. Live juga tapi jarang lah. Tak macam dulu lah. Dulu selalu lah. Tak macam selalu lah. Tu lah. Zaman-zaman tu syok lah nak. Duduk saja. Tapi bila main lain ni. Berapa? 2022, 2023. Lama dah. Lama dah lah weh. Lah ni kejap maintain lah. Tapi hang punya maintain pun memang okey sangat lah. Hang tak lari daripada 5K ke bawah. View hang. View lah. Boleh je. View macam ni hantar. View ni dia akan main ketika kita rancak. Contoh aku dengan budak tadi kan tengah rancak. View kan main masa tu. Betul. Ada setengah orang tengok. Kalau borak-borak macam ni tak adanya. Borak-borak ni dia tinggal lah view maintain balik 7,000, 6,000, 5,000 ni tu lah weh. Betul. Tapi okey lah. Ayah kerok bukan kerok sini, ayah kerok sana. Tapi sejak ayah live dengan orang Malaysia, banyaklah dapat insight juga daripada hampa. Boleh jugalah. Pelan-pelan. Kalau ada dua-dua kerok lagi best. Sana boleh buat bisnes, sini boleh buat bisnes betul. Tapi ayah, bahang berapa tahun ayah dah dapat 55M sat ya kan? Sebab hang partnership kan dulu kan? Sebab partnership memang cepat weh. Partnership memang cepat. Betul. Lepas tu kalau hang buat konten dekat YT pun, kalau ship naik juga. Lagi satu, aku ni nak sampai 1M pun tak sampai-sampai gini lagi. 3,600 ya. Tak sampai-sampai. Hampa follow lah dia. Jangan nak tengok je video dia. Aku dah. Aku sampai 1M, aku screenshot. Mereka unfollow lah. Unfollow? Aku nak screenshot je. Betul? Buat kat IG. Dah lah. Betul. 55M guys. Kalau hang bayangkan ayah, hang 55M, lepas tu hang punya viewers hidup maintain lah 7,000, 8,000, 10,000. Biasa. Rate job memang tinggi lah. Kan? Alhamdulillah. Tak apa, saya doakan ayah semoga berjaya dunia akhirat. Jaga diri lah ayah. Nanti kahwin jangan lupa jemput lah. Okay, insyaAllah. Okay, jaga diri. Assalamualaikum. Salam, bye. Bye-bye. Okay, akak nama apa? Saya nama Amy. Amy yang sebelah? Intan. Ada adik-beradik dengan akak Nilofa ke apa ni? Nama Muka macam nak iras lah. Tak ada lah. Oh tak ada. Faham, saya selalu juga pergi ke ni Kota Baru. Saya pergi kedai Siam, tahu tak? Oh, tahu. Siang restoran tu. Siam restoran. Saya suka makan perut tiga rasa, perut paprik. Tapi saya tak suka perut yang bulat. Saya ada perut yang kosong. Orang panggil apa? Ada dua perut kan? Perut apa panggil? Perut bulat lah. Okay. Perut bulat dengan perut apa? Dan satu lagi saya lupa dah. Kalau Kelantan panggil perut tebal. Perut muda dengan perut tebal. Saya suka perut muda. Betul tu. Kalau Kelantan panggil perut bulat. Lepas tu saya suka makan sup dekat kedai apa? Saya lupa dah. Kelantan sedap. Nanti datang Kelantan. Tak terkejut kah? Akak saya terkejut kah? Betul? Kenapa? Sebab ada abang Azmin ni. Dia orang kaya. Tokek kelapa sawit. Akak tahu kelapa sawit? Tahu? Nama dia Azmin Vito. Dia orang Penang. Ya. Sebab tu lah dia sebab tadi baru dia lepas jual kelapa sawit dia. Dah 220 ekar. Akak tu dia dapat berapa? Berapa? 320 juta. Wow, hebatnya. Hari ni saya pakai sikit duit dia kak.
Abang kakak boleh follow abang admin kita ya. Jorai saya terima kasih abang. Semoga murah rezeki, dimudahkan segala urusan bang. I love you. Assalamualaikum. Amin. Okey, akak berdua. Okey, saya nak tanya akak berdua nak ciri-ciri lelaki macam mana? Macam mana? Ya lah kita. Macam mana? Nak Yang penting baik. Boleh terima sendiri. Okey, lagi? Lagi kaya. Tak nak kaya. Tak kaya tak apa, janji dia rajin bekerja. Tak kaya tak apa, jadi dia rajin. Betul. Okey, kejap. Rajin bekerja. Tak kerja tak boleh makan juga. Okey, faham. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan saya suggest kat akak kan nak? Boleh. Akak nak? Kejap Kekanda. Kerana dia tak live. Ni, Pak Ustaz. Kita ada Pak Ustaz kat sini. Baik orangnya. Macam mana kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apa cerita ni? Ustaz ni dia nak berkenal dengan Pak Ustaz. Tangan tutup lebih sikit. Tangan tutup lebih sikit. Tutup mata, Ni nanti zina mata. Orang Malaysia ke ni? Malaysia. Orang Kelantan. Orang Kelantan, Kota Baru. Kelantan. Tudung putih nama apa? Putih. Tudung coklat. Apa-apa je lah yang cerah. Tudung coklat nama Amy. Amy. Sebelah ni nama apa? Caca. Intan. Hitam nama apa? Intan lah. Intan. Okey. Dia macam ni KO. Dia nak cari orang yang Allah maksud yang maksudnya yang boleh membimbing mereka. Saya tak boleh membimbing. Kalau macam ni diorang ni saya tak boleh membimbing. Nampak gaya ni buah ni. Dah. Jangan kecam macam tu. InsyaAllah. Okey. Awak boleh teruskan berbual dulu abang Kion. Okey? Ni Kita bagilah kat Pak Ustaz. Pak Ustaz pun mana tahan. Pak Ustaz pun tak lekeng dah. Boom, kita cari lagi. Cari lagi ya. Saya buka lagu nak.